Okay, jom kita buat soalan ni. So, first kali awak cuba tengok jadual and cuba untuk labelkan dulu lah. So, kalau dia bagi macam ni, awak yang ni adalah dia punya tahun asas. Okay, dan ini tahun semasa. Awak cuba labelkan dulu I. Tahun asas dia 17 and tahun semasa dia 23. So, I 23, 17 lah. Dia punya weightage, awak cuba labelkan W. Ataupun pemberat. Okay, jom. So, menjawab soalan pertama awak. Diberi harga P ialah RM3 pada tahun 2017. So, saya cuba label sekejap ni. Pada tahun 2017, harga dia RM3. Yang ini untuk bahan P sahaja. Okay, ini untuk bahan P sahaja. Jom hitung harganya pada tahun 2023. Okey, cari dia punya harga pada tahun 2023. So kalau melibatkan cari harga, cari price, cari cost, okey. So yang kena guna formula 1 lah. Okey. So kita gunakan formula 1 ataupun formula indeks biasa I 2317 sama dengan P23 bahagi dengan P17 darabkan dengan 100. Okay, jom. So, sekarang dia hanya mention dekat awak bahan P sahaja. Kita masukkan dia punya I dulu. I dia apa awak? I dia 140. Betul? So, masuk sekejap dia punya I 140. Jom. So, P23 dia tak tahu lagi. And soalan tu nak carilah kan? 23. P17 dia bagi dekat awak RM3. Jom. Sekarang ni awak tekan kalkulator untuk cari P23 je lah. Ya, so macam gitu. Ambil kalkulator seperti biasa. Yang ni letakkan sebagai X perkan dengan 3 darab 100 lah. So, awak ambil lah, tekan shift solve. Awak dapat jawapan dia adalah RM4.20. Jom. So, settle untuk yang itu. Soalan B pula. Soalan B. Jom. Soalan B cakap apa? Diberi bahawa indeks gubahan. Wish. Ada perkataan indeks gubahan ataupun composite index. 23 berasaskan 17 ialah 134.5. So, awak cuba label dulu. Indeks gubahan. Okey. 23 berasaskan 17 ialah 134.5. Okey, jom keluarkan dahulu Okey, jom. Kita buat cari value of M. Okey, jom. So, pertama sekali awak untuk soalan melibatkan indeks gubahan, awak kena guna formula 2 lah ataupun gubahan. Macam mana? Awak kena ambil dia punya I, darabkan dengan pemberat, darab pemberat, darab pemberat, darab pemberat. Okey? Dan lepas tu bahagi semua dengan total pemberat. So, ambillah 140, darabkan dengan 2M, tambah 135, darabkan dengan 3, tambah 120, darabkan dengan 1, lepas tu tambah lagi, tambah 130 darabkan dengan M. So, bahagi semua dengan total pemberat. So, 2M tambah 1, tambah 3, tambah 1, and tambah M lah. Okay. Awak akan dapat dia punya ni adalah 134.5. Okay, jom. So, saya rasa benda ni saya akan cuba untuk permudahkan dulu. Sebab M tu duduk bawah. So, macam mana pun kita kena pindahkan semua ni ke sebelah sana dahulu. Okay, jom. And untuk yang ni kita akan cuba buat satu persatu lah. Saya rasa saya akan cuba settlekan bahagian yang M dulu. 140 darab 2 tambah 130M. So, yang ni ambil kalkulator 140 darabkan dengan 2M tambahkan dengan 130M. Awak dapat 410M. Jom. Lepas tu untuk bahagian yang tak ada M pula, yang ini 135 darabkan dengan 3 tambah 120 darabkan dengan 1. So, yang ni awak dapat berapa? 525. So, tambah 525. Okay. So, yang ini pula. Okay, yang ni saya akan cuba pindahkan semua ke sana dahulu. So, 2M tambah M jadi 3M. 3 tambah 1 jadi 4. So, yang ni 134.5. Jom. Sampai sini saya rasa saya nak tekan kalkulator terus untuk cari value of M lah. So, 410M tambah 525 sama dengan 3M tambah 4, 134.5. So, kita ambil lah macam biasa Awak tekan jawapan ni, nanti awak dapat M ialah sama dengan 2. Boleh? So, settle untuk soalan B. Soalan C pula. Harga. Okey, dia ada mention harga lagi. Kalau harga kebiasaannya guna formula 1 awak. Kebiasaannya guna formula yang pertama. Jom. So, cuba cek sekejap dia kata apa.
harga pada tahun 2017, nak cari harga 2017 jika pada tahun 2023 45. So awak kena buatlah P23 ialah 45. Jom, disebabkan soalan tu nak cari harga, awak kena gunakan formula yang pertama balik, formula indeks. Ini jom. So, first kali kan awak masukkan dia punya I dulu. I, awak boleh masukkan I yang ini. Ya. Kenapa? Kenapa boleh masukkan yang ini awak? Sebab soalan tu dia mention dekat awak sepasang kasut. Ada tak dia mention dekat awak bahan P, bahan Q, bahan R? Tak ada. Dia mention dekat awak sepasang kasut, which is semualah. Semua tu maksudnya gubahan lah. Ya, sebab tu lah boleh ambil terus dia punya I gubahan. So, which is 134.5 Jom. So, harga pada tahun 2023 saya labelkan sebagai 45 sini. Harga pada tahun 2017 tak tahu lagi lah. Jom. So, sebelum saya nak tekan kalkulator, P17 ni huruf, saya akan pindahkan ke sana. So, unknown pindahkan ke sana dahulu. 134.5 darabkan dengan P17. Sama dengan 45 darabkan dengan 100. Okay, jom. So, sekarang cari P17 gunakan kalkulator lah. 134.5 darabkan dengan X sama dengan 45 darab 100. So, tekanlah shift soft equal. So, jawapan awak ambil 2.33.46. Okay. So, settle untuk soalan C. Okay, jom. And soalan last, soalan D. Jom. Soalan ini sebabkan dia panjang, awak kena cuba untuk labelkan setiap satu ayat dahulu. So, soalan kata awak, harga bahan S sahaja. Okey. Bahan S sahaja meningkat 25%. Okay, jom. So, saya nak cuba bagi tahu dekat awak, kalaulah dia hanya mention dekat awak satu bahan. Okay. Saya selalu cuba untuk labelkan ke semua bahan dulu. Okay, contohlah, dia bagi sini P, Q, R, S kan. Awak cuba labelkan semua dulu Kita ada P, Q, R, S. Macam itu. Okay. So, dia bagi awak yang ni 23 berasaskan 24. Betul? 2023 to the year 2024. Maksudnya I 24 per 23 lah. So, dia bagi awak I 24 berasaskan 23. Jom. Untuk bahan S, dia kata meningkat sebanyak 25 ataupun increase 25%. So, 100 tambah 25 lah kan. 100 tambah 25, awak dapat 125 untuk bahan S sahaja. Jom. Lepas tu pula untuk bahan-bahan yang lain, tidak berubah. Yes, kalaulah tidak berubah, awak kena labelkan dia sebagai 100 je lah. Tak berubah, letak 100 sahaja. 100, 100, 100. Begitulah. Kejam. Lepas tu pula, kata apa? Hitung indeks gubahan. 24 berasaskan 17. Okey, dia nak 24 berasaskan 17 pula. So, dia nak I 24 based on 17. So, saya tambah tu lagi 24 berasaskan 17 pula yang ni. Okay, jom. Kalau perasan untuk soalan ni kan, kalau awak perasan untuk yang soalan ini, dia ada mention 3 tahun tau. Awak ada 24, 23, 17. Okay. So, disebabkan dia ada mention 3 tahun, saya rasa better awak cuba tambahkan satu lagi I. I dia yang pertama tadi, awak ada yang ni semua. Awak cuba letakkan dulu 140 sehingga 130. Cuba labelkan dekat bawah dulu. So, saya nak cuba letakkan di kolom yang paling pertama sekali. So, ini saya cuba letakkan di sebelah sana dahulu Pindah dulu ini. Ini pun saya pindah dulu sini. Ini pun saya pindah dulu sini. Okey, jom. So, saya cuba untuk letakkan I yang awal-awal tadi. I apa tadi? I 23, 17. Okay, jom. So, masukkan semua dulu. Kita ada 140, 135. Apa lagi tadi? 120, 130. Okay, jom. So, disebabkan soalan tu dia nak cari yang ni kan, awak kena cuba cari yang inilah. Kena guna formula 3 tahun. Okay, jom. So, kalau tak ingat formula 3 tahun, boleh lukiskan dahulu. Kita ada tahun 2017, labelkan macam ni dulu. Lepas tu kita ada tahun 2023 and 2024. Yes. Okay. So, soalan tu nak cari dekat awak 24 based on 17. 24 berasaskan 17. Yang inilah. Okay, nak cari yang ini. Okay. So, awak cuba labelkan 23 berasaskan 17 ni.
24 berasaskan 23. Yang ni kita kena, yang ni gunakan formula smile lah, ataupun formula bibir, ataupun formula love. Okay. So gunakan nak cari yang bawah ni, which is C. Nak cari C, formula dia adalah A darab B per 100. So nak cari yang bawah ni, formula dia A B per 100. So maksudnya apa? Awak kena ambil ini darab ini per 100 lah. Boleh? Sebab A darab B per 100. So ambil ini darab ini per 100. So cuba tekan untuk setiap-setiap ni. Okay, yang pertama sekali 140 darab 100 per 100. Awak dapat 140. Ini pula 135 per 100 darabkan dengan 100, awak dapat 135. Ini pula 120 darabkan dengan 100 per 100, awak dapat 120. And last sekali, yang ini disebabkan dia ada nombor yang panjang, awak kena buat jalan kira sikit lah. Okay, jom. So nak cari yang ini, so awak kena nak cari I24 17. Awak kena guna formula ni lah, A darab B per 100. So ambil jap, A dia 130 darabkan dengan 125 perkan dengan 100. Ya, so tekan kalkulator sekejap, dapat berapa So dapat jawapan dia adalah 162.5. Boleh? 162.5. So kita buat cuba label dulu ni, 162.5. Okay, jom. Untuk soalan ni, dia nak minta awak cari apa ni? Dia nak minta awak cari composite index. Betul kan? Dia minta awak cari indeks gubahan. Okay, ataupun composite index. So seperti biasalah, indeks gubahan awak kena darabkan dengan setiap pemberat dia. Weightage dia awak kena darabkan. So masukkan dia punya pemberat dulu tadi. Awak ada 2M. M tadi berapa? M tadi 2. Okay, jom. So 2 darab 2 dapat 4. Yang ni 2 lah. So awak cuba letakkan dia punya weightage 4, 3, 1, 2. Okay. So sekarang kita nak cari dia punya indeks gubahan ataupun composite index 24 based on 17. So awak kena darab bahagi dengan total pemberat lah. So 140 darab 4 tambah 135 darab 3 tambah 120 darab 1. And last kali tambah 162.5 darabkan dengan 2. Kejam. So per semua dengan apa? Per semua dengan total pemberat, which is 4, 3, 1, 2. Okay. So yang ni just ambil calculator and cuba tekan satu per satu lah. 144, 135, 3, 120, 1, 162 tadi. 162.5. 62.5 darabkan dengan 2 per 4, 3, 1, 2. So tekanlah 1 per 1 4, 3, 1, 2. So jawapan yang awak akan dapat nanti 141. So dia nak yang tu je kan? Okay, dia nak yang itu sahaja. Okay. Alright.